Kalau mau nak ayat perkhabaranmu, kerana anak-anakmu sudah. Wak gua dia mengoyak dalam Facebook tu mungkin mereka. Nak sahur ke dia? Duk mena atas. Duk tawah atas. Melontar atas. Fikiranmu tu cakap nak ambil gambar. Sudah tentu konsentrasimu setara mana? Nampak? Mu nak sahur. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memulakan kuliah subuh kita pada pagi ini, pagi Sayyidul Ayyam. Pagi yang penuh berkah dan rahmat ini. Sama-sama membaca umum kita. Kita sedekahkan khusus kepada kedua ibu bapa kita. Andainya ibu bapa kita masih ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan kepadanya untuk beribadah. Allah Ta'ala tetapkan imannya. Dan andainya kalau Allah Ta'ala nanti dia pula dalam keadaan husnul khatimah. Andainya ibu bapa kita telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita, Allah Ta'ala lapangkan hidupnya, Allah Ta'ala ringankan seksa kuburnya, dan Allah Ta'ala roh kedua ibu bapa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwanal muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya mari sama-sama kita bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini sekali lagi Allah Taala memberi ruang dan peluang bagi kita untuk meneruskan kehidupan. Di samping itu juga Allah Taala pilih kita untuk sama-sama memakmurkan itu dan memulakan kehidupan dengan benda yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua untuk solat berjamaah subuh terutama sekali. Di samping itu juga kita jangan lupa untuk berdoa kepada anak beranak kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh muslimin muslimat untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah Ta'ala dengan semaya di rumah subuh terutama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam bulan Muharram. Masih lagi orang menyambut dengan program-program ceramah malam. Jadi pagi ini untuk renungan kita bersama amal ibadat sikit. Yang pertama mana ayatnya? Pertama-tama sekali dia nak ajar pada kita, nak memberi panduan pada kita. Bila nak bina manusia, binalah iman. Binalah iman. Sebab itu selama 13 tahun Nabi berada di Makkatul Mukarramah. Nabi bina iman. Kerana bila sudah memiliki iman, marilah perintah gapo dia pun. Sami'na wa ata'na. Bila siapa sahaja di Madinatul Munawwarah, kakah yang dibina waktu di Mekah, maka diletakkan di dalam masjid. Nampak? Mesej gapo dia yang nak disampaikan itu. Inilah yang disebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
Orang yang ada email yang boleh main masjid ni. Orang yang kaya iman saja boleh berjemaah subuh pagi Jumaat terutama sekali. Maruhlah orang kalau kita kata begitu. Tetapi hakikat realitinya gitulah. Sebab itu Nabi bina iman, kerana dengan imanlah untuk melakukan ibadat. Kita daripada muda sampai tua cari harta. Kerana dengan harta itulah kita boleh meneruskan kehidupan, nak beli gapo dia. Nak biayai kehidupan kita dengan pitih, dengan harta. Nak ibadat dengan iman. Tak peliklah kalau kita memiliki segala-galanya. Kerana kita ada harta. Dan kita cari daripada muda sampai tua. Bila kita tengok iman. Dengan iman boleh melakukan ibadat. Kita pun tengok ibadat kita. Kita tidak sedar bahawasanya sepanjang hayat kita, kita bertukuh lumuh mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan harta. Di ujung-ujung usia kita, kita memiliki segala-galanya. Alhamdulillah. Tetapi untuk ibadat, memerlukan iman. Ambo tanya ambo, tuan-tuan dan puan-puan tanya diri masing-masing. Ibadat aku. Sebab itulah di sana disebut, dia kata ada 4 kategori. Kategori yang pertama ni cukup alhamdulillah sungguh. Orang yang kaya iman dan kaya harta. Iman pun dia kaya, harta pun dia kaya. Ini label kelah. Pelah lah. Orang yang kaya harta dan kaya iman. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, aqimus salah wa atus zakah. Orang yang kaya iman, dia akan mendirikan solat. Dalam masa yang sama, rezeki yang aku berikan kepada dia, harta yang aku beri kepada dia, dia melakukan sama ada zakat atau sebagainya. Dia kapus lalu tu. Ni orang pelah ni. Tadi itu email kita, Hafiz baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang kaya iman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang kaya harta. Kapuh dua tu habis kakah. Sebab itu tidak peliklah bila Nabi bina iman pada para sahabat, marilah perintah kepada dia, tak ada kokek-kokek sikit aku. Bila Nabi bina iman, kayakan iman para sahabat, mari satu ibadat yang bernama hijrah. Tinggal kampung halaman dan tinggal harta benda. Tak ada pun kita dengar di kalangan para sahabat kata, ya Rasulullah, lepas itu lagu mana? Kebun-kebun taman kita bereka-reka. Jak daripada Tok Kaledung lagi kita usahakan. Tinggal bodoh gitu ya kau ya Rasulullah. Harta yang kita miliki di bumi kita ni, tempat kita beranak. Tinggal bodoh gitu kau ya Rasulullah. Tidak keterlaluan kalau dikatakan anak bini hamba tak situ, pasti tinggal gitu kaya Rasulullah. Bila manusia kaya iman, sami'na wa ata'na. Tak ada nilai berlaku kakah-kakah tu. Yang ternilai padanya ialah perintah Allah.
Hebat. Patutlah kalau Allah Ta'ala sebutkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kita ni muslimin muslimat bukan suruh tinggal kampung halaman, tinggal harta. Mari masjid sebentar ya tak urut tu. Mari sembahyang zuhur 5 minit, 10 minit. Bukan tinggal harta, tinggal kampung, tinggal kebun, tak ada pun. 5 minit, 10 minit. Mari tinggal mata, mari cuma. Tak urut dah. Tapi kita punya gebel, kecek Tuhan lah tahu. Mih-mih pun kita lah yang terwaruk. Kita lah Islami. Kita lah yang paling terbaik. Padahal nak ayak mung ni nak ayak wi. Kaya harta tapi mu miskin iman. Mu kaya harta memiliki segala-galanya. Tetapi mu tak sedar bahawasanya mu miskin iman. Kerana mu miskin iman lah ibadat-ibadat mu tak boleh melakukannya. Dan kalau kamu melakukan pun, bobolah pada waktu ada arah betul lah. Maknanya ibadatmu tidaklah berkualiti sangat. Serupamu di dunia, mu tak ada pitih lah mana, sudah tentu mu akan beli barangan yang tidak berkualiti. Kerana mu sesok, mu miskin. Janji ada. Gitulah juga imanmu. Mu nak tahu setara mana imanmu, melihatlah ibadatmu. Kalau bos setara tu ibadatmu, celah tu mu ni miskin. Mu miskin iman. Dah kalau mu miskin iman, kaya harta, Al-Mawaizul Badi'ah menyebut, mu tidak sedar bahawasanya mu ni adalah hamba dunia. Sepanjang hidupmu, mu cari kakah tu. Membujur lalu melintang patah. Sehingga mu menuntut ilmu pun, mu menuntut ilmu untuk sebagai batu loncatan untuk mendapatkan harta. Bukan untuk mencari redha aku. Nampak? Mu khabar ke tak? Sebab itu aku tidak pelik. Mu memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kecek bab ibadat, tak boleh nak kata juga kamu pasal mu sesak. Mu miskin. Sebab itu dalam doa tutup email dan doa kita, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kita minta supaya Allah Ta'ala kayakan kita dengan iman. Supaya dengan bila kita kaya dengan iman, kita hidup dalam keadaan kita beriman. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita kaya dengan iman. Supaya akhir sekali kita mati dalam keadaan kita. Dan nak masuk syurga pun bukan dengan fitimah, tetapi dengan iman. Mutukar. Hijrah mengajar kepadamu. Pertama-tama sekali mu kena bina iman. Mu kena bina iman. Syukur alhamdulillah muslimin muslimat. Kerana kita dilahirkan dalam keadaan Allah Ta'ala bekalkan kita ini dengan iman. Islam lah kita. Pasal kita mari daripada ibu bapa Islam. Cuma memerlukan suburkan imanmu. Jangan widai siapa mati malak imanmu. Mu kena suburkan imanmu.
Kalaulah dalam hatimu ada iman, mu tak terasa dak. Cuma mu tak erok je nak mari. Mu dengar orang bel. Terdetik di hati orang bel masuk waktu dah tu. Kalau bel zuhur lah, kalau asar lah. Tapi nak mari tak erok. Tak erok nak mari. Ibarat kalau bagai dunia, mu tahu bagai ni memang berkualiti. Kalau kereta hak paling mahal. Rumah banglo villa atau apa-apa sahaja, mu tahu. Tapi mu tak erok nak beli. Pasal mu miskin. Mu tahu mari semaya Jumaat bagus. Mu tahu sedekah bagus. Mu tahu mari masjid bagus. Tahu puasa sunat bagus. Dan bagai-bagai mu tahu. Tapi mu tak erok nak buat. Berapa? Pasal mu miskin. Kalau bagi dunia, kalau mu miskin, mu mesti berusaha. Berusaha cari jalan. Tak padan dengan kerja. Ada side income lagi. Orang tino pun kerja juga. Siapa kalau kita ada 5 ni, lubang masuk piti. Alhamdulillah. Dah mu tahu dah mu miskin. Mu nak menyara kehidupan anak bini mu, diri mu sendiri. Mu nak ada kenderaan, mu nak ada rumah, nak biayai pembelajaran anakmu, mu mesti bertukuh lumus. Akhir sekali kehidupanmu berubah. Orang pun kata, dulu susah dia tu. Tapi lah ni alhamdulillah, Tuhan beri ke dia. Pada dia racing, usaha dia. Bagi dunia kita mudah nampak. Dah kalau mu tahu mu ni miskin iman, bapa mu tidak berusaha? Bapa mu tidak buat supaya mu nak cari harta tadi? Mu nampak kehidupan dunia memerlukan kesungguhan. Mu tidak menembusi kesungguhanmu untuk kehidupan di alam barzah dan juga mahsyar. Mu tertipu. Sedangkan aku sudah bagi modal dah kamu. Iaitu bibit iman dalam hatimu. Nikmat yang paling besar aku beri kamu, nikmat iman dan Islam. Modal dah. Pandai-pandailah mu nego. Biar jadi untung. Jangan sampai modal pun habis. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya iman ni, amba ulangilah. Kalau demo raja dengar pun. Mungkin ada hak tak raja dengar. Nak ayat mustahaknya, nak ayat pentingnya iman ni. Sebab itu Nabi bertukuh lumuh siapa berperang-perangan kerana untuk menegakkan, mengembalikan keimanan manusia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa gitu semua sedia maklum. Nak royak pentingnya iman ni, bibit iman ni. Orang Kristian dia cabar orang Islam. Dia tak ada arah dah pasing nak lawan Islam ni. Nak lawan dengan berhujah, halah. Kerana kita ada Al-Quran. Nak berlawan dengan tenaga. Kita ada pertolongan Allah Ta'ala. Kita ada tentera-tentera Allah. Tentera Islam 100 lebih. Orang kafir beribu-ribu. Benar orang Islam. Dia tahu dah nak lawan orang Islam ni tak erok. Tak padan lawan Islam. Dia buat kajian tentang Islam. Dia kata,
kita sekarang ni, kalau andainya kita benar, kita buat perjanjian dengan orang Islam. Negara ini dan rakyatnya milik kita. Tapi kalau kita kalah, kita kena akui bahawasanya Islam itu memang hebat dah betul. Kita kena masuk Islam. Maka hasrat dia ni, dia pun royak kepada pemimpin-pemimpin dan royak ke tueku. Dia kata, tueku, orang Kristian cabar kita. Dia nak lawan dengan orang Islam. Tetapi perlawanan itu berisyarat. Lawan isyarat ya. Bukan berhujah. Kalau hujah halah kita. Kita lawan isyarat ya. Supaya orang bisu kecek. Hak duk main hak gitu. Pasal bila kita selidiki tengok dalam kitab pokok dia ni, tak ada kakak. Tak ada kakak. Tapi dia pertaruhannya tueku. Kalau kita kalah tueku, negara kita ni dan juga seluruh ni milik mereka. Tapi dia buat pengakuan kalau dia kalah, dia akan isytiharkan semua masuk Islam berlaku pokok dia. Gapo dia tueku kata? Cari calon kita lawan. Cari calon kita lawan. Kita kumpulkan seluruh ulama-ulama kita ni. Belak kitab, cari dalam kitab. Ada tak perlawanan yang berkaitan dengan perlawanan isyarat ya? Ditetapkan hari, masa dan tempat. Tueku isytiharkan siapa dia di kalangan orang Islam ni yang nak jadi calon wakil orang Islam. Nak sorang. Cari-cari. Siapa aku esok nak lawan, tak ada orang Islam. Didengari oleh budak gembala kambing. Dia dengar orang tua-tua duk kecek. Dia kata, esok ni nak lawan orang kafir apa kita ni? Budak gembala kambing ni yang sudah ada bibit-bibit keimanan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Bila bunyi saja lawan orang kafir, dia pun mari rasa satu perasaan selalu. Dia duk bear dengar orang tua kecek, calon kita tak ada lagi. Langsunglah dia royak ke pocik-pocik. Dia kata kalau lawan orang kafir pocik, biar hamba. Biar hamba. Kalau tak ada calon lagi. Hak tua-tua ni kata ke dia. Dia nak capur ke budak-budak, dia kata. Orang tengah duk pening lagi ni. Tueku tengah duk pening ni. Mung budak lagi. Lama mati awal ke. Tapi lonjakan iman yang ada dalam hati budak ni. Duk bear dengar siapa dia nak itu pergi di istana bagi nama ke tueku. Dia pergilah. Bila dia pergi ke istana, siapa depan istana, dia nak masuk dalam istana, hulu balai tak ui. Hulu balai tanya dia, mau mari ke dia budak? Dia kata nak mari daftar nama nak lawan orang kafir. Dia reti hak tu ya. Ulu balai kata kelip-kelip awal lah. Kelip-kelip. Biar besar sikit lagi lah. Mu ni budak lagi. Tak pada nak lawan. Tapi lonjakan iman yang ada. Yang Allah Ta'ala sudah bekalkan pada dia. Tengah hulu balai duk pergi mari. Pung paling lep belakang gitu. Dia pun curi masuk. Dia masuk dalam. Bayar ke dalam istana setara mana. Mepeh budak ni mepeh. Lepas tu dia tengok sekumpulan orang-orang hok dengan serbannya, dengan piuh dia topong itu dia tengok duk belik ni. Dia pergi dekat. Bila dia pergi dekat, hok sek-sek tok lebar ni pun kejut. Dia kata ni budak mana pula mari. Bayar ke pakaian gembala kambing budak setara mana. Kalau hebat-hebat masuk istana jodoh. Mungkin anak datuk mana-mana.
Ni budak mepeh lagi. Dia kata ni main mana pula. Gaya-gaya kepa pun. Tuaiku pun dengan tuaiku pun tubik. Dia kata jumpa rakah tuaiku kata. Nak jumpa dah tuaiku. Nak kaca ke budak ni mari gila dah tak tahu lah khanu dah. Tak jumpa dah nak lakukan tak tahu dah. Mungkin kita tebal. Nak kaca ke budak. Tuaiku kata ni siapa dia pula anak hak pula mari ni. Mai mana weh? Dia kata nak mari daftar nama nak lawan kapi. Suka tuaiku. Tuaiku kata tak apalah. Bagus mu ni. Tapi biar besar sikit lagi lah nak gitu. Kita bikok ke tua dulu lah. Klik lah dulu awal. Klik. Budak tu pun tubik. Ulu balik arik waktu tubik. Esok ke bila siapa tanya nak berlawan. Atas petah. Sebelah halik ni orang Kristian duduk. Sebelah ni orang Islam. Pengurusi pengoyak. Dipersilakan wakil Kristian. Oh, padri dia pun jalan tu. Dengan pakaian segok. Oh, popok dia tepuk tangan selalu. Steady for kita, steady. Gomo molek. Bawa molek. Benar dah hari ni. Naik atas petah. Ya. Dipersilakan wakil Islam. Senyum. Puan ni senyum. Mata mepeh budak tu pun jalan tu. Pakak suka habis popok Kristian tengok budak tu mepeh. Dia kata ni wakil Islam. Dia lalu kat tepi orang Islam kata ke dia. Alah, mampu hawa lamu awal. Orang lain tak berani belakang. Mati awal lah demo. Budak tu tel pun nak atas petah. Duduklah kiri kanan. Fungsi dek tengah. Fungsi kata boleh kita mula tu aku. Pagi ni dengan cerita tak. Boleh kita mula tu. Tu aku kata silakan. Siapa dia nak mula dulu? Kristian kata dia mula dulu. Silakan. Kristian ni tanya budak ni. Munggu lawan isyarat ke? Dia tunjuk ke budak ni, hak. So jadi. Budak ni ngiling. Budak ni tunjuk, hak. Dua. Padri pun angguk. Padri ni tanya lagi budak ni, hak. Budak ni ngiling. Budak ni hak. Padri ni angguk. Hak bawah tu duk. Apa ni? Supa lah. Nanti rasa kakak ke dia. Padri ni tanya lagi, hak. Budak ni ngiling juga. Budak ni buat hak. Bila budak ni buat hak gini, padri ni pun hambak budak ni. Budak ni pun ni pesi mana pula. Sani ni kabahi nak mari. Berongga atas petah tu. Ngelah kali pun dia peluk budak ni. Dalam keadaan pakaian yang cuba bayar ke gembala kambing lah. Padri ni nyociung juga, nyociungnya peluk. Selepas itu padri ni pun berdiri tegak. Dia kata, wahai pengikut-pengikutku. Betullah, yakin dan percayalah. Islamlah segala-galanya. Islamlah segala-galanya. Untuk itu, semua pengikut-pengikutku, terimalah Islam. Cerita pendeknya benarlah orang Islam. Sorok oleh Islam. Bila begitu muslimin muslimat, tuaiku pun sengih suka. Tuaiku kata tak apalah. Benar-benar dah. Aku nak tanya, pokmu ni duduk main hak ni.
Tueku tanya padri tu Gabriel mula gini. Dia kata, Patik tanya dia tueku, adakah Islam ini satu kalimah? Asyhadu an la ilaha illallah saja. Budak ni ngata dak. Mesti dua kalimah syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebat budak. Orang Islam ni budak sekarang ni hebat dah. Apatah lagi kalau hak tua pun. Budak sekarang ni. Amo tanya dia lagi. Islam ni cukup mengucap dua kalimah syahadah saja ya. Hebat budak. Dia kata tidak memadai kalau mengucap saja. Kena ada rukun Islam 5 perkara. Amo tanya lagi budak ni. Cukup ke Islam dengan rukun Islam 5 perkara ya? Allahu Rabbi ya Karim tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi fikrah ke budak tu. Kerana ada nur iman dalam hatinya. Nawaitu dia nak tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Bila mau menolong urusan agama aku akan ketolongmu. Tak sepusing. Aku akan bagi idea, bagi fikrah, bagi jalan keluar. Budak ni jawab tak cukup 5. Budak kata ni rukun iman 6 perkara. Baru komplit Islam. Amu nak tanya Gabriel lagi. Amu nak tanya gapa lagi. Komplit dari budak ni jawab. Komplit budak ni jawab. Ambo rasa bangga sebab tu ambo kejar dia, ambo nak peluk dia dan ambo cium dia. Walaupun tengok zahir sedemikian rupa. Tetapi hakikat di dalamnya cukup-cukup hebat. Oh gitu. Mung awal. Ya duk hak orang hak mu hak kata. Dia bang. Gembala kambing, budak gembala kambing ni kata dia. Dia kata tueku, demi untuk Islam. Dia minta kambing patik seekor. Patik kata kerana Islam bukan seekor, 2 ekor aku beri. Patik wi 2 ekor. Nak lagi. Patik kata tak apa. 5 aku beri. 5 ekor. Demi Islam. Patik wi 5 nak lagi. Patik kata setakat ni boleh tu aku. Pasal kambing orang ni. Tu aku kata ke dia. Caralah ke mana-mana pun asal benar. Nampak tuan-tuan? Nak royak mahalnya nilai iman itu Allah Ta'ala akan bagi pertolongnya. Jangan jadi widdah mati malak iman. Allahu Rabbi ya Karim. Inilah yang disebut dalam kitab-kitab. Perkara yang membatalkan iman. Perkara yang merosakkan iman. Modal yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita tidak suburkan. Kita suburkan kakah-kakah lain daripada muda sampai tua. Sebab itu bila kita kecek kepada dia, kita akan cekek tentang kehidupan dan harta. Paling kita takut sekali muslimin muslimat. Di akhir hayat kita pun dekat nak mati pun kita akan menyebut harta. Tanah hak tepi jalan tu bui ke abang mong tak sadut balah lah. Rumah hak tapak ni bui ke hak bosu. Lepas tu situ sini. Lepas pada seminggu abah kecek tu, abah pun tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya dalam kepala abah kakak tu.
Rupanya selama kening ya ada dalam fikiran abah kakak tu. Abah tak royak. Semaya jangan tinggal. Kalau ada yang ngajar di masjid kena pakat pergi. Abah tak royak tu. Abah royak cara kau tanah tepi tu, tanah tepi ni. Rupanya dalam hati abah ada ke tu. Ummati bisalah, ummati bisalah, ummati bisalah. Dalam hati Nabi kakak tu ada. Sebab itu di akhir hayat Nabi, Nabi menyebut, semayalah umat aku, semayalah umat aku, semayalah umat aku. Atas sunnatullah, sunnatul Rasulullah inilah orang-orang tua kita dulu mengambil sunnah. Tuh, pergi kerja-kerja rata-rata gapo begini tu, kerja Kuala Lumpur gapo begini tu. Kerja-kerja juga semaya bel kena ingat kata. Tak ingat zaman kita kecil. Semaya tu. Kerja tinggi melangit setengah mana pun semaya tu. Dia tinggal. Kalau ada surah kau balasuh kat rumah menduduk tu kena pergi ratik dengan orang ngajar. Orang tua dulu. Petai-petai kita lepas asar nak turun main. Orang tua dulu tanya. Tu pergi main-main, tu main tu. Asar, mai ada asar. Mai ada. Mak bahan pelepasnya. Pelepasnya ya dulu. Semaya. Orang tua dulu. Dia ambil sunnatullah wa sunnatul Rasulullah. Pesih hati. Kerana dalam hati ibu bapa dulu ada semaya. Ibu bapa hari ni bukan semualah. Tu pergi kerja di Selangor, pergi kerja di Kuala Lumpur, Jaya tu cukup boleh. Tu tak masuk tu dalam aku tu. Ramai lagi adik-adikmu di rumah. Sebab gap dia kita pesih. Gap dia kita pesih. Kita pesih pitih. Sebab itu kita tak berani nak gerak anak natu kita waktu subuh. Bini kita lari kita, jangan nak gerak lah budak-budak tu lama ke dia terasa hati kat natu kita tak kelik. Lama anak berasa hati kat lama dia tak kelik. Ikut dia lah. Dia kelik pun mujud dah. Tak kelik kak, tak boleh pitih lah kita ayahmu. Tak. Tolak motosikal, takut dengar start. Takut kejut natu tidur, anak tidur. Allahu Rabbi ya kan. Ni label kita. Tasadub sahur lah setahun mana. Amba tengok amba, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Tak berani kita nak kejut. Sebab itu waktu boleh puasa dulu kamu mari kuliah subah moyak dah kan. Malam raya habis hanuk habis natu klik. Mari semaya subuh Jumaat pagi raya kita sore kolek-kolek. Tak berani nak kejut anak natu. 1001 khabar. Kita tolong khabar baru sapa letih goni macam-macam. Tapi semaya raya Allahu Rabbi ya Karim. Seluah-luah Masjid Muhammadi ni pakatah jalan. Nampak? Nabi SAW dia paling betul-betul solid sungguh, mantap sungguh. 13 tahun berkaitan dengan keimanan. Bayar ke tuan-tuan. Nak mengislamkan orang kafir. Yang kalau dong lagi minum dia arak. Tino ni piku atas baru ya gomo tengah jalan mono gitu. Beranak tengok Tino kambuh bodoh-bodoh gitu. Menipu rasuah gapo men ni. Bunuh orang ni gak. Orang duduk dalam keadaan suasana lagu tu.
Khabar-khabar Rasulullah SAW kata tak kena tu KJF popok mung tu. Tak cemaruh kau orang. Sebab itu Nabi meletakkan dalam diri para sahabat kakah untuk berjuang ni, modal dia ialah iman. Nabi tidak kata dia kumpulkan harta sebagainya lepas tu baru mari iman. Nabi bina iman dulu. Dia yakin dengan janji Allah. Tak apa kita tinggal kota Mekah, kita tinggal harta, ladai kurma, tak apa. Allah Ta'ala kegati, tak usah pusing. Bila kita berada di Madinatul Munawwarah, semua sedia maklum. Sahabat-sahabat selas pinggan, khabar-khabar jadi jutawan ketika berada di Madinah. Abdurrahman bin Auf dan para sahabat lain. Mari di Madinah dengan keadaan bawa pitih, tak ada di musim buta kali barat kita lah ni. Tapi dia yakin dengan janji Allah. Kita setara mana tuan-tuan? Demo sedak lah kecek. Nak buat apa demo? Tak apalah. Zuhur masjid, asar masjid, isya masjid, ngorib masjid, subuh masjid. Demo ada elaung, ada pecing, ada gota, ada ganing. Kita kena buat apa demo gitu. Tak berasak dapur. Oh, tak berasak dapur. Bining lari oh. Berapa ramai orang kecek? Yakin ke tak mu dengan janji Allah? Mu nak tinggal perniagaanmu sementara. Aku gati mutasawsing. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Aku akan gati, Allah Ta'ala kata. Mutasawsing. Tinggal segala-gala harta di Makkahul Mukarramah. Lari nusuk. Kecuali Umar Al-Khattab. Hak lain nusuk. Dah nusuk nak bawa ke apa? Dah nusuk. Bawa body je lah. Tapi yakin dengan janji Allah. Berada di Madinatul Munawwarah. Kita ni nak yakin ke tak? Bukan suruh tinggal gapo lagi. Mari supaya ya. Mari dengan orang ngajar antara ngorik dengan esok. Sejam setengah 2 jam. Oh Allah, tapi kecek gak. Oh letak maflar atas tekuk juga. Takbir. Apa aku stadium. Subuh sehari. Teruk tuan-tuan. Kita ni seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Mari ombak pun. Umat Islam ramai. Tapi tidak ada kualiti. Orang boleh hina agama kita. Orang boleh caci Nabi kita. Orang boleh mempermainkan hukum ahkam Allah. Orang boleh mempermainkan rumah Allah, masjid. Orang boleh hina ulama-ulama. Buat kita beres gitu, biasa gitu. Tak ada pun kita rasa macam tu. Malah membantu ada. Malah tolong khabar lain ada. Miskin papa nyomong ni iman. Siapa gitu mo. Kalau ibarat kata makan ni, nak beli nasi lauk sebuku pun tak boleh. Sesuatu telajuk. Siapa orang kau hina, siapa gitu mo. Tapi kau tengok kau gaya, biar apa-apa asal bergaya. Yalah. Tengok kau pakaian ni, ekor teh. Tak pada lagi hok buku, tak tahu bau lagi. Ikat pinggir lagi, dalam mari banyak lagi.
Orang bawa balik Mekah bui baru ni. Orang hina kita sampai gini mu. Bukan bawa dia, sama-sama kita pun. Nak royaknya nilai iman tu tuan-tuan. Sebab itu Nabi berperang-perangan kerana kakah ning. Memang kita kena lawan. Kalau di zaman Nabi dulu dengan minum araknya, berzina dan bagai-bagai lagi. Hari ni? Oh, tak sedut kosek lah. Ambil kerja masing-masing lah. Ikut dia lah. Gotu ikut dia. Muslimin, muslimat mati Allah Ta'ala minta maaf banyak lah. Sebab itu dalam kuliah-kuliah hamba menyebut, bila Nabi berada di Mekah, Nabi bermodalkan dengan iman pada para sahabat. Modal tu pun siapa di Madinah. Kalau di Mekah Nabi bina iman, di Madinatul Munawwarah Nabi bina masjid. Pasal kakah ni tempat dia nak bubuh dalam ni. Bila kita faham lagu ni lah, bekas ni lah betul-betul mesti berfungsi betul-betul. Dan hari ni masjid mesti memainkan peranan yang cukup hebat. Bukan sekadar semaya Jumaat, kuliah-kuliah sahaja. 1001 jalan kita kena cari. Supaya biar orang merasai, masyarakat merasai bahawasanya masjid ni betul-betul berfungsi. Bukan sekadar untuk jemaah dan kuliah sahaja. Buatlah ke mana-mana. Kita tak sedar dengar muslimin muslimat suara-suara yang menunjukkan bagus gereja tu. Dia WPT. Sanggup jual akidah kerana kes 100-200. Sanggup jual maruah Islam. Sanggup go tu, sanggup go ni. Pandai kita royak. Viral dalam Facebook. Sanggup jual go tu, sanggup jual akidah sebagainya. Dia berfungsi. Kita nak minta 50 hiyar ya dengan masjid. 16 kali mesyuarat. Sedangkan kita tahu anak mungkin kita tu memang dia susah sungguh. Perlukan pitih 50 hiyar. Nak beli susu anak. Dan kita tahu memang dia susah sungguh. Bukan dia nipu. 16 kali mesyuarat. Fungsi pula tak kena haji lagi. Mati dulu budak tu. Banyak birokrasi. Nampak? Pun bila orang lain pergi minta tempat lain, kita pun mula kata sanggup keadaan akidah. Popok dia nak yakwi. Dia bukan suruh masuk agama dia. Bukan suruh masuk agama dia. Memadailah kalau mu kata, pok aku lebih baik pada pokmu. Gereja aku lebih baik pada masjidmu. Kuih aku lebih baik pada masjidmu. Aku nak tu ya. Tak payah masuk agama aku. Bila mu kata aku lebih baik pada mu, punuh dah akidahmu. Apa? Kerja siapa ni tuan-tuan? Tugas siapa? Nak royak setara ni nak yakwi peranan fungsi masjid. Bukan sekadar untuk kuliah-kuliah. Nak menyelamatkan akidah orang Islam. Inilah Nabi bina masjid di Madinatul Munawwarah. Kecek mudah, royak. Tapi nak merealisasikan itu, memerlukan kombinasi. Tak boleh nak buat seorang. Kita dalam masjid ada komponen-komponen. Mesti berada dalam satu nada, seiring, sekata, sejiwa, satu kalimah. Minta maaf lah moyak secara umum.
ada Tok Imeh, ada Tok Bilal, ada Tok Syok. 3 komponen ini antara satu sama lain mesti ada kombinasi. Dan kalau Tok Imeh sendiri ada komplot dia, Tok Bilal ada geng dia, Tok Syok ada puak dia, apa jadi masjid? Tok Imeh pula ada 2-3 orang. Ada masing-masing pula Allahu Rabbi ya Karim. Bagaimana nak mengembalikan fungsi masjid? Tiga komponen besar. Pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, anak mukim. Mesti ada kombinasi 3 ni. Baru jadi hijau. Ni Nabi nak ajar kepada kita. Berbekalkan iman, pun sapa Madinah. Iman inilah yang menyebabkan menarikmu berada di masjid. Dan di masjid dah bermula segala-galanya. Nak royak besar kecil. Bukan sekadar untuk popo sekalun ni. Gili duk tunjuk jari belakang. Bukan kerja kita. Tu kerja mana kami Islam Kelantan. Bukan kerja tu. Jabat tiap agama ada ke. Oh, tu kan dia ada ke kebajikan masyarakat. Orang gitu pun duk tudung-tudung. Lepas tu kerja muka dia. Dengan membuat benda-benda itulah yang menyebabkan anak mukim orang ramai kata bagus masjid tu. Bagus masjid tu. Bagus masjid tu. Bagus masjid tu. Mu nak suruh biar titik dalam hati dia tu biar dia kata mu ni bagus. Bagus masjid lah ni. Bukan sekadar semuanya Jumaat saja. Sehingga ada satu masjid di Kelantan kita tabik springnya. Bila dia dapat tahu anak muking dia tu, pinjam piti halung, al-maklum lah. Masjid tolong di kabur bayar. Nak menyelamatkan maruah orang Islam dan nyawa orang Islam. Hebat ke tak tuan-tuan? Ni yang berjual ni. Nak royak adanya masjid yang berfungsi sedemikian rupa. Ni yang kita nak. Bawa orang tahu nampak. Rupanya kita lah penyelamat ummah. Kita buat kerja para Nabi dan Rasul ni Nayawi. Bukan main-main tuan-tuan. Bukan sekadar nak sambut mak ijrah. Lepas tu susun kata dalam nasib. Pada kat nak. Tak. Kita tak ada masa dah tuan-tuan. Tak ada masa dah. Duk main didon. Tak ada masa dah kita. Kita nak kecek buat ekonomi. Siapa dia pegang? Kita duduk sini okeylah. Tobik selakoh, 4 lakoh lagi. Siapa yang monopoli? Kita nak kecek bab pendidikan. Siapa yang monopoli pendidikan? Label-label profesional, siapa dia? Soho anak kita masuk universiti. Tapi koh-koh lelong. Yang market tak si. Pointer tak bagus. Kecek putih, what happened? Siapa begitu? Agak kau siasah ya. Itu pun dujun tanduk. Tuan-tuan. Kalau duk main aku ni lagi. Mu kata ke aku kata ke mu. Kalau kita tidak mengembalikan fungsi masjid. Lebih pada tu lagi nak ya bui. Siapa yang akan menyelamatkan ummah? Kerana di masjid ni lah. No elok orang biar masuk grup. Bila dia masuk dalam masjid, kurung molek, bui makan. Bagi ilmu. Bapa bagi ilmu? Kerana buah iman ialah ilmu. Iman yang mu ada tu nak tahu buah ke tak, tengok ilmu.
Kalau dia tak ada ilmu, bagaimana mu nak suburkan iman? Nak erek ning pun satu bab nak yakwi, nak elok suruh masuk. 1001 persoalan. Nak erek masuk. Opai ngegotu nak elok masuk. Opai ngecabut ten nombor betul. Opai ngekambing golek. Habis opai. Tapi cerdik, opai makan tak masuk juga. Opai habis. Allah. Tak apa. Boleh faham tuan-tuan? Open dengan kambing. Nombor petua, hadiah bonanza kambing. Siapa gitu mu nak jatuh kuasa masjid, nak elok orang masuk masjid. Hadiah lain-lain itu banyaklah. Menjumaatkan subuh. Hadiah bonanza dia iaitu kambing. Tu imam umum hari Jumaat. Sekian-sekian bulan kita nak buat program menjumaatkan subuh. Hadiah bonanza seekor kambing. Masjid tidak sediakan tali, kena bawa tali masing-masing. Bawa 3 beranak 3 utah. Enggak kambing seekor. Ceramah ni bawa tali kira. Cabut-cabut nombor tu email pun. Boleh ketik email kami. Lepas tali itu untuk siapa? Nak buat ikat siapa? Tu email cerdik budak-budak lah ni. Tali tu buat ikat demo lah. Tia tu biar lekat subuh. Tak lagi dia akan kambing seekor bawa belakang ni. Nak ajar kita dari segi balaghah mantik nak yakwi budak-budak lah ni cerdik. Kali tu tambah demo tu tia tu biar lekat subuh. Tua dah kambing tua dah mu ni. Apa? Tak reti lagi. Bagai-bagai program dibuat. Nak elok orang biar masuk masjid. Maghrib Isya ada kuliah. Panggil orang pula. Allahu Rabbi ya Karim, nama-nama besar. 4 orang din itu, 9 orang din itu. Kedaluan 60 orang. Pung Isya kat 15 sah. 15 sah semaya Isya. Dengan kuliah pergi Girongok. Cerdik pandai kau kita tak main dengan ni. Akhir sekali mau melakukan amal ibadat tanpa ilmu la yakun, Imam Ghazali kata. Tak diterima. Kerana buah iman ialah ilmu. Oh, kecek pandai dengan kau kecek ke ilmu Allah Tuhan lah tahu. Mungkin ngaji jauh-jauh belakang, naik kapal terbang, lepas turun. Negara tempat perang pun dia pergi ngaji. Orang duduk perang situ, peluru kat atas kepala, dia duduk ngaji kita. Aling. Tapi kalau nak tahulah berbuah atau tak ada ilmu mu itu, tengoklah amalnya. Tengoklah amalnya. Setara mana ilmu itu berbuah atau tidak, tengok amal. Beratus beribu tiap-tiap bulan orang pergi umrah. Boleh kata kalau kita sebillah nak yakwi. Memang dalam kampung kita tu banyak persen dia pergi umrah. Jemaah Zahur ni orang tu juga. Tak mabru sungguh. Betul-betul pergi untuk buat lawatan. Berselindung di sebalik ibadat. Untuk tipu aku lah Allah Ta'ala kata. Aku tahu. Tidak memberi kesan sedikit pun melakukan itu. Kalau mu nak tahulah amal ibadatmu tu berbuah atau tidak, rajin mari masjid. Semaya duduk soh depan semacam. Maka ulama kata, lihatlah akhlak.
Nak tahu amal ibadatmu tu berbuah atau tidak, berhasil atau tidak, ada khasiat atau tidak, tengoklah akhlaknya. Tengok perangamu tu. Jujuk dia lagu tu. Buah iman ialah ilmu, buah ilmu ialah amal, buah amal ialah akhlak. Akhlakmu Masya Allah. Rajin mari masjid. Rajin jemaah. Rajin dengan orang ngajar. Tapi akhlakmu, akhlak kecekmu, akhlak kelakuanmu, suluhlah diri masing-masing. Nak tahu amalmu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak, tengok perangamu. Tengok perangai. Perangai supaya tak ada iman. Kecek supaya tak ada iman. Kelakuan macam supaya orang tak ada iman. Kelakuan seperti orang tidak Islam. Dan berfikiran seperti pikiran orang tidak Islam. Nampak? Sebab itu Nabi dilahirkan liutammima makarimal akhlak. Aku nak betul kakak ni ya. Aku nak betul kakak ni. Perangai popokmu tu. Sama pakai piah. Sama pakai sekebal. Sama akid takbir. Tapi dalam masjidmu ada 15 puak. Mengingat aku tak tahu ke? Mulutmu ya berkata dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan satu kalimah. Mulutmu kata, hatimu 14 puak dalam masjid. Bagaimana masjid nak menjadi fungsi betul-betul? Bagaimana masjid jadi contoh pada orang lain? Mu sendiri yang duduk dalam ni pun lagu tu. Aku tidak akan bagi pertolongan dalam urusanmu. Malah mendatangkan fitnah. Nampak? Minta maaf muslimin muslimat semua. Paling nampak sekali nak yakwi Allah Ta'ala ajak kita. Aku datangkan COVID-19. Mu tak ambil fikir langsung. Bapa yang aku tak boleh mari belakang masjid. Mu kata ke dia. Maik tak boleh. KKM tak boleh. Mu tak nampak aku. Ke masjid ni rumah aku. Jangan mari sore habuk. Tok Imam pun jangan mari. Jangan mari. Dah pakak tak saya mari belakang. Tutup. Hari ni dalam sejarah masjid tutup. Mu tak ambil iktibar pun. Ibu rumah aku, Kaabah. Jangan pergi belakang. Tak lewat haji 2 tahun. Buatmu bukan nak pergi buat haji. Nak pergi selfie. Bukan nak buat ibadat. Mengingat aku tak reti tengok. Aku mahal segala-galanya. Sepatutnya mu duduk depan Kaabah 250% konsentrasi. Menitik air mata. Berdoa pada aku. Ni gitu suruh bini ambil gambar. Pas masuk dalam grup WhatsApp. Kono-kononya bertaubatlah depan Kaabah. Pak bin mana? Bapa tak ambil tengok. Abang jeriknya. Semula. Molek ni. Kita nak kata bini pula. Pung mata dalam Facebook. Nak oyak kita isah dah ni. Hari ni tak mari lagi sejid. Kau dia tuan. Ingat Allah Ta'ala tak kerti ya? Mu bukan nak buat ibadat. Mu bertopingkan.
Kalau mu nak oyak perkhabaranmu, kerana anak-anakmu sudah. Wak gua dia mengoyak dalam Facebook tu mungkin mereka. Nak sahu ke dia? Duk mina hata. Duk tawah hata. Melontar hata. Fikiranmu tu cakap nak ambil gambar. Sudah tentu konsentrasimu setara mana? Nampak? Mu nak bersahu. Tutup. Jangan pakat pergi belakang. 2 tahun tak boleh Jumaat. Tak boleh mari masjid. Aku sia nak yakwi. Kada hak tua-tua, hak hati sudah tertambak di masjid. Tergantung di masjid dah. Tak ada apa dah lah. Mati dengan gini dah lah. Kita besok Jumaat. Pak Tok Imam, bila boleh Jumaatnya Tok Imam? Tok Imam kata tak tahu lagi lah. Tak ada apa dah lah. Mati dengan tak Jumaat lah kita lah. Tok Imam kata, dah nak buat guana ke kita? Munggu keadaan ke apa gini. Iyalah betul lah tu. Bisikan hati orang yang demikian itu Allah Ta'ala dengari. Sia-sia kau hamba-hamba dia yang suka ibadat. Maka Mak Ik dengan KKM kata, boleh lagi semaya, tapi 7 orang. 7 orang. Dia pilih set-set dia. Tu, hak belaga angin dengan dia. Nak gitu dah kita. Enggak kita tak belaga angin dia. Enggak tak aja belanja dia. Berapa bini kita. KKM kata boleh 7 orang, tapi duduk jauh-jauh. Takut jakit. Takut virus. Duduk semata boleh pula belah orang. Lah sekali boleh mengikut kapasiti keluasan masjid. Tapi masih kena renggang-renggang. Mu tak ambil fikir ke? Bapa mu semaya renggang-renggang? Saat ni Tok Imam nak semaya saat ni dia kata. Rapatkan sah, betulkan sah, rapatkan sah. Jak daripada kita kecil sampai ketua dia alik main rapat. Betul, rapat betul. Kapak-kapak pun 2 tahun tu renggang. Jauh pula tu. Oh, takut virus. Pun tobik pintu tu juga pergi kat motosikal. Bila-bila duk ikut isak saat. Duk dekat, virus tak jakit. Virus jakit tu semaya. Virus bodoh. Mu tak ambil fikir ke? Nampak aja KKM suruh duduk renggang-renggang. Hakikatnya aku nak ajar kamu. Inilah hati-hatimu dalam masjid. Renggang-renggang perpecahan. Nampak? Mu tak usah susuk kat aku lah. 7 orang 7 puak. 15 orang 15 puak. Aku nak ajar kamu gitu. Bagaimana mu nak membangunkan agama aku? Bagaimana mu nak membangunkan rumah aku? Bagaimana mu nak membangunkan hukum ahkam aku? Kalau popok mu pecah. Ambil fikir kak. Jangan jadi seperti buih di lautan. Kalau lagu ni lah muslimin muslimat nayawi. Kita akan menangis di bumi sendiri. Tak usah mimpi lah nak duduk dalam sos-sos sedemikian ini. Kalau kita pandai omong. Nak jual kok orang kita. Tapi alhamdulillah. Kerana masih ada lagi ulama-ulama yang muktabar yang masih lagi berdoa dengan Allah. Masih ada lagi orang-orang alim. Allah Ta'ala tangguh dulu. Masih ada mereka ini yang berdoa dengan Allah Ta'ala. Kena ingat ke perangai popok kita ni. Lama dah Allah Ta'ala balik. Punah kerana.
Kerana ada mereka lah. Malam-malam tahajud. Walaupun orang kata gajah rimah gapo pun masih lagi menyebut tentang kalam Allah. Masih lagi mengatakan tentang hukum akan Allah. Berani lagi mengatakan haram dan halal. Walaupun orang lebarkan dengan bahasa, dengan kata-kata dan sebagainya. Ikut mula nak kata gapo pun. Tetapi aku akan nyatakan sedemikian. Masih ada lagi manusia yang sedemikian ini, Nayawi. Permata-permata. Warisatul Anbiya masih ada lagi. Loni waktu hidup melontarkan dengan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya. Sedangkan Allah Ta'ala tangguhkan bala-bala besar kepada mu, popok kerana dia. Pung bila dia mati. Bila dia mati. Baru munafik. Baru munafik. Waktu hidup, gap dia minta kata. Gap dia minta kata. Semua ada pengalaman belakang. Bila tak ada dia, ya barulah kecek. Masa arwah Tok Guru tu, masa arwah Tok Guru tu, baru nak sebut. Waktu ada, gap dia minta kata. Baru mu tahu. Sepanjang hayat dia berapa kali baru tidak tahajud. Mungkin uzur ataupun tidak start. Tapi sepanjang hayatnya bertahajud. Baru mu tahu dalam akaun dia ada 500 ya. Belum pada ni dia minta kata. Supalah seperti hari ini. Ulama-ulama yang masih hidup. Dia minta kata. Tak peliklah kerana mu miskin dan pakai iman. Orang yang miskin pakai iman, membujur lalu menitang patah. Boleh kecek, boleh kata ke apa. Sebab itu orang tua kata, bismillah kata kecek ni. Dia khabar kata. Biar ada taruh kata. Tak boleh nak buat sahai ikut dah. Popok tu email tak boleh nak buat sahai kot si. Popok tu lebar tak boleh nak buat sahai kot si. Kerana ada mereka-mereka inilah yang menadah tangan pada Allah Ta'ala. Nak harap popok kita turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi, cari kemakan. Muju ada mereka lah di antara asbab yang Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita berada sedemikian ini. Muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala dan sebagai akhirnya. Kalaulah kategori yang pertama kaya iman, kaya harta, kita boleh duduk kelas 2 tak apa dah. Boleh duduk kelas 2. Kaya iman tapi kita tidak kaya harta. Kita kaya iman tapi tidak kaya harta. Alhamdulillah. Dalam boleh puasa baru ni. Don Cempaka jemput ambo ceramah untuk pakai miskin selama 400 orang. Memberi sumbangan. Dia jemput ambo tazkirah. Ambo pun royak. Ambo kata, tak apalah kata mengau demo mari ni atas tiket sebagai pakai miskin orang bagi sumbangan pasal demo tidak harta, demo di dunia ni demo pakai tak apa. Miskin. Hari ni demo boleh 200 ya, 300 ya, 400 ya, ikutlah berapa-berapa demo boleh. Demo ambil daripada hak demo boleh hari ni seria ke 2 ya, demo pergi masjid, demo bubuh dalam tabung Ihya Ramadan. Kalau demo boleh 300, tolak 2 ya, boleh 298 ya. Walaupun demo bubuh seria 2 ya, tetapi demo kaya iman. Zahirnya demo kaya, demo sesuk harta. Tapi demo kaya iman.
Walaupun dalam keadaan mung susah setara ni pun orang bui pitih. Dua ia mencabut juga nak bawa sedekah. Inilah menunjukkan mung ni kaya iman. Ikutlah seria kedua ia. Menggambarkan mung ni kaya iman. Sebab tu mung nak bersedekah. Mung jangan jadi orang yang ketiga. Kaya harta tapi sesak iman. Kaya harta tapi sesak iman. Segala-gala kita miliki. Tapi orang tak boleh dapat manfaat daripada kita. Akhir sekali bila mu mati, mu akan sebut kekayaanmu itu. Tetapi kalau mu kaya iman, mu akan sebut tentang keimananmu ketika mu dekat nak mati. Waliyahzubillahi min salik. Minta Tuhan jauh. Terutama sekali yang keempat ini. Miskin iman, miskin harta. Gabriel lagi kita. Gabriel lagi. Para sahabat di permulaan kaya iman walaupun dia miskin. Batu kita dengar ikat batu perut gotu gani tapi iman ni kaya. Ambo tengok ambo, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Aku ni kaya iman ke, kaya harta. Gapo-gapo dia aku boleh berlaku. Bini aku nak gapo boleh berlaku. Anak-anak aku nak gapo boleh berlaku. Aku sendiri pun nak gegap dia boleh. Nak melacung, nak beli gotu, nak tukar kereta, nak beli rumah. Macam-macam boleh berlaku. Tapi masalah ibadat, Zuhur tak mari lagi. Asar tak juga. Ngori iso tak ada. Subuh tak khabar. Tak usah sebut semaya-semaya sunat lagi. Cara kohok tu pun tak lagi. Makna sesok benar aku ni. Pakai. Sedangkan aku nak mati dalam keadaan aku kena bawa iman. Boleh fikir-fikir tuan-tuan. Jadi yang merasa itulah saja. Kurang lebih dekat 3 jam. Amo kira amo mari daripada Pasir Putih. Nak boleh mari pun kira belakang 3 jam. Hak kuliah ni tak tahulah berapa. Amo ingat nak sambung lagi setengah jam. Tapi amo tengok sahabat-sahabat baik kaki banyak. Terima kasih banyaklah kerana masih lagi memilih hamba untuk berkuliah. Walaupun hamba ni Allahu Rabbi ya Karim. Kerana segah pada ilmu. Kalau dengan anak hamba ni langit dengan bumi nak ya gitu. Tapi nya pilih juga hamba mari. Tapi hamba berani mari kan. Hamba ni motivasi tinggi. Motivasi tinggi. Padahal kursi depan ni bukan sebarangnya orang. Masjid pula masjid negeri. Bukan sebarangnya. Dan orang duduk depan hamba ni pula bukan sebarangnya. Hamba tengok janggut, hamba tahu dah. Tak sungguh. Tengok janggut, hamba tahu dah. Oh, kau tidak 7-8 pondok tak mari. Gitu. Tapi hamba berani mari ni muslimin muslimat kerana hamba teringat betul-betul hamba bubuh semak dalam hati hamba. Dia kata berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Mu jangan tunggu alim baru mu nak berdakwah. Atas dasar itulah hamba berani pergi mana-mana. Tapi kalau tuan-tuan tanya Ustaz Muhtar tu ngaji mana gapo, memang hamba tabi awal-awal lagi. Hamba tak ngaji tinggi. Hamba berani mari duduk di kursi ni Allahu Rabbi ya Karim. Kerana itulah. Berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Balighu anni walau ayah. Itu yang hamba berani mari. Kalau dia mau nak pertikaikan dengan ilmu hamba, pengajian hamba, memang hamba tabi awal-awal lagi. Mungkin lontaran dan jangka masa sejak lebih ni menyentuh hati tuan-tuan dan Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah mahanya pada hamba. Itulah sedekah jariah hamba. Sebagai menutupinya. Tuan-tuan kenal ke? Ustaz Wa Yusuf. Orang tabligh di Kelantan. Tak Haji Wa Yusuf. Ustaz Suh. Yang duduk kat flat. Ketika hamba remaja dulu. Rumah hamba dusun muda tu. Ustaz Wa Yusuf ni pagi-pagi, pagi Sabtu, pagi Jumaat, dia buat kuliah tafsir. Sebelah masjid tu
Rumah Cina. Cina duduk atas kursi malah macam tu. Masjid Itikah. Kampung Kudo. Tahu Kampung Kudo? Dekat IPK zaman dulu. Kat Jabak Puh zaman dulu. Ingat? Ni tak ada ni. Situlah. Pagi-pagi dia buat kuliah. Allah Ta'ala nak tunjuknya satu hari, Cina duduk dengar tu. Sama kalau Ustaz Wajib Ustaz dia duduk tidur. Dia pergi jumpa dengan orang surga, masjid. Dia kata, orang Kelantan ke Cina Kelantan, ke Cik Kelantan lah. Dia kata, bolehkah aku nak jumpa dengan Ustaz tu Tok Siok ni tak ada mikir. Dia mikir kau nyapuh dia. Mu nak jumpa ke dia? Mak begitu, dia lorak tu, ada kerja ke apa begini. Oh, aku nak jumpa dengan dia. Jumpa apa ni? Pasal masuk kelekah dak Cina nak jumpa Ustaz. Nak ke dia? Kalau Melayu jalan nak panggil dok selamat kau nak cukup kau apa ni Cina. Keluar pendek pula kat tu. Jumpa apa ni nak gitu ni. Tapi 3-4 kali nak ayat ngelah kali. Cina tu jumpa sendiri. Bila pun sudah Ustaz tu turun ngajar apa nak pergi kat kereta, dia pergi telefon. Dia panggil Ustaz. Dia kata, Ustaz, boleh saya nak jumpa Ustaz mentah? Ustaz kata, boleh. Ada ke dia? Nak kata. Dia kata, mana rumah Ustaz Rumah saya dekat Lee Brothers. Melo Tonggal. Oh, kalau tak baru kenal. Kalau tak kenal, memang tak minum air domuh lah. Kalau tak kenal kan. Dia kata, situ rumah saya. Oh, dia kata, saya nak pergi jalan rumah Ustaz ni. Dia kata. Ustaz ni, bila bunyi Cina tu nak pergi jalan rumah, positif selalu. Boleh. Bila Ustaz boleh? Lepas asal lah, lepas asal. Tak apalah nak cik saya. Ustaz tu pun, awak tanya orang restoran ni lah, dia kena ada rumah Ustaz nak pergi dengan dia. Terima kasih Ustaz. Dia pun royaklah ke orang restoran. Dia tak tanya dia hok nyapu Ustaz itu. Gitu. Dia kata, bawa aku. Dia kata, aku nak pergi jumpa Ustaz. Nak pergi tengah aku. Aku janji dah dengan dia. Dia kata, mu janji dah tak apa. Aku kenal sama dia. Pergi. Bila naik aja atas rumah Ustaz tu, Ustaz pun layan minum air ke apa begini. Ustaz Yusuf tak ada lagi. Gap dia ke Ustaz. Dia kata, Ustaz, saya tiap-tiap pagi Ustaz buat kuliah saya dengar. Saya cukup tertarik. Tersentuh hati saya. Cerita mudahnya, saya nak masuk Islam Ustaz. Saya nak turut Ustaz. Ngucap situlah. Nampak? Sentuhan taufik hidayah ni tak tahu. Kadang-kadang orang duduk dengar di atas ni duduk meletetu. Dia duduk hangut bila nak berhenti tak tahu. Orang nak jamu dah bawah ni. Dia cakap nak pak cerita lagi berapa orang. Duduk dengar cerita berapa duduk hangut. Rupanya orang yang duduk luar tu, Allah Ta'ala campur taufik hidayah. Jadi hamba ni dalam jangka masa sejam setengah, hamba melontarkan beberapa perkara. Kalau dalam banyak-banyak tu pun setusuk menyebabkan dia berubah dan mengorok langkah ke arah yang lebih baik atau yang baik. Itulah sedekah jariah hamba. Itu ya tuan-tuan. Itu yang hamba berani mari ni. Jadi yang merasa itulah saja. Minta maaf banyak. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau lagi ilmu kepada kami ya Allah. Bagilah ilmu yang memberi manfaat pada kami dunia dan akhirat. Wariskan tayyibah, kau nak bagi rezeki pada kami Allah. Bagilah rezeki yang penuh halal dan penuh keberkatan.
wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini, ya Allah. Dengan Engkau sajalah kami memohon, merayu dan meminta segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Alhamdulillah, pihak masjid